Poligami bukan sekadar cabaran emosi isteri-isteri, tapi juga cabaran untuk pewarisan. Betul ke Puan Aisyah? Betul, saya setuju sebagai seorang wanita. Betul, poligami memang dah mencabar emosi seorang wanita tu apabila perlu dipoligamikan. Tetapi dari sudut pewarisan sebenarnya dia ada cabaran yang lebih berbeza. Nak kata berkenaan dengan cabaran yang berbeza tu macam mana? Kita tahu kan, lelaki boleh kahwin 4. Okey. Okey. Saya tak nak ambil 4 orang lah. Contoh kahwin 2 lah. Antara isteri pertama dan isteri kedua, mana yang lebih berhak sebenarnya? Atas faktor apa? Yang lama hidup dengan dia ke? Ataupun yang baru setahun 2 dengan dia? Baik. Dalam pewarisan tak kira lah berapa lama you servis you punya husband kan. Maksudnya kalau you dengan husband you 18 tahun, 20 tahun, tapi bila husband you berkahwin lagi satu, hak isteri kedua dengan hak isteri pertama dalam pewarisan sama je. So kalau hak isteri pertama, sebagai contohlah dengan isteri pertama ada anak. Okay? So isteri punya bahagian daripada pusaka suami dia, kalau dia takdirkan suami dia meninggal, adalah sebanyak 1/8. Isteri kedua juga mempunyai hak yang sama, sebanyak 1/8. Sama jugalah hak tak dia. kira lah isteri kedua tu ada anak dengan suami tu ataupun tidak. Sebab dia dikira lelaki ataupun suami ni dia ada isteri 2 orang dan dia ada anak, walaupun anaknya daripada hasil perkahwinan pertama. Tapi isteri kedua tetap mempunyai hak yang sama dengan isteri yang pertama. Okey. Misal katanya lah, contoh berkahwin dengan isteri yang pertama ni dia tak ada anak. Okay. Tapi bila dia berkahwin dengan isteri yang kedua, dia ada anak. Baik. Jadi siapa yang dapat lebih, siapa dapat kurang sebenarnya? Sama saja. Sebab kita kena faham bila kita cerita tentang pewarisan, okay, kita cerita siapa yang mati. Yang mati dalam kes ni bukan Dolminah yang mati dalam ni kes ni adalah suami. So bila suami ni meninggal, isteri itu bahagian dia 1/8 daripada harta pusaka suami. Sebab suami ni kita kena ingat dia ada anak walaupun dengan isteri yang kedua. So isteri yang kedua juga dia layak 1/8 daripada harta pusaka suami. Jadi sama sahaja. 2/16 lah mesti kira kan, 1/8, 1/8, 2/16. 2/16 tu dah pergi hak isteri. So baki tu tengoklah kalau suami ada mak, ada ayah pun mereka ada bahagian. Lagi 2/6. 2/6. Okey, maaf tadi 2/8 lah, 2/8 2 isteri, 2/6 mak dengan ayah suami dan baki tu adalah milik anak-anak. Okey, faham. So, dalam situasi yang macam ni, ikut pengalaman lah, Puan Aisyah sendiri pernah tak handle any case yang berkaitan dengan poligami ni? Okey, saya personally banyak sangat sebenarnya terima kes, tapi orang-orang yang dah berpoligami dan suami meninggal. Saya pernah dapat satu kes which is saya rasa kesian tapi saya tak mampu dah nak tolong. Dia adalah isteri yang keempat. Okey, dia adalah isteri yang keempat. Maksudnya suami dia berkahwin 4 kali lah. Dan dia ada 4 isteri. So dia takdirkan suami ni meninggal, isteri yang keempat tu kontak saya. Isteri tu kata dia tak dapat satu pun harta pusaka suami dia. Satu pun harta pusaka suami dia tak dapat. Jadi dia kata sekarang in fact dia kata dia tak berani. Biasalah kita pun tak tahu apa yang jadi. Tapi dalam kes ni saya yakin perkahwinan tu tidak direstui lah oleh isteri-isteri yang lain kan. Sebab isteri yang keempat ni sangat takut. Sangat takut dengan anak-anak madu dia. Sangat takut sebab dia cakap bila saya nak jumpa dia ke nak bantulah untuk konsult lebih lanjut, dia kata saya tak berani puan, saya takut dia kata. Sekarang ni dia kata semua orang nak serang saya dan saya memang tak dapat satu sen pun harta peninggalan arwah suami saya. So bayangkan dari sudut hukum hak dia dinafikan, tetapi dia nak stand out pun dia tak berani. Saya pun tak tahu apa kisah dia, tapi begitulah. Itu isu yang sangat besar. Mungkin dia ada isu je lah, tak dapat persetujuan daripada isteri-isteri yang lain. Dia nak pergi ke depan pun jadi isu juga. Betul. So jadi dalam konteks yang macam ni, isteri mana sebenarnya yang berhak untuk jadi sebagai pentadbir harta? Okey, dia bila kita nak bicara, maksudnya kita nak hak waris waris nak dapatkan hak daripada harta pusaka si mati, semua waris-waris faraid si mati, maksudnya isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat, anak-anak daripada semua hasil perkahwinan ni, mereka adalah waris faraid yang sah
dan mereka semua berhak. Jadi untuk isteri pertama, let's say lah, nak uruskan harta pusaka suami, kalau harta-harta tu berdaftar, maksudnya harta tu contoh rumah, tanah, duit dalam akaun bank, duit kedai BSP, apa-apa juga harta yang berdaftar, bukan duit bawah bantal lah, duit bawah bantal, emas, seutas rantai dekat rumah, itu tidak berdaftar. Jadi harta yang berdaftar ni dia perlu dapatkan surat kuasa daripada mahkamah. Jadi nak dapatkan surat kuasa daripada mahkamah, dia perlukan kerjasama semua waris-waris faraid ni. Tak boleh isteri pertama je. Oh, okey. Harta tu takkan boleh diuruskan kalau ikut undang-undang yang sebenar. Semua isteri akan terlibat lah. Betul. Secara langsung ke tak, saya tak langsung. So agak-agak boleh tak nak duduk semeja dan berbincang? Itu isu panas lah sebenarnya kan. Ya. Sedangkan masih hidup pun emosi tu dah terganggu. Ini pula dah tak ada. Boleh tarik rambut, tarik baju semua. Saya kesian sebenarnya sebab banyak sangat terima mesej-mesej tapi dah terjadi, masalah dah berlaku. Jadi macam mana kita nak tolong? Kalau seawal masih hidup lagi suami tu dah ambil tindakan, mengurus dan merancang, proses tu lebih mudah. Okey. Ini memang saya nak dapatkan tips lah daripada Puan Aisyah ni untuk suami-suami yang berpoligami. Secara diketahui ke tak ketahui ke kan. So, macam mana cara dia nak buat sebenarnya? Nak bagi ini bukan sekadar bahagia masa kita hidup. Ada isteri ramai kan. Tapi bahagia. And then macam mana dia nak selesaikan juga yang dia akan bahagia juga dekat bila dah tak ada. Dekat dunia ni. Macam mana, apa tips ataupun apa yang suami ni boleh buat? Ini kena perancangan yang betul-betul tepat ni sebenarnya. Bukan sekadar pandai kahwin je, tapi kena pandai juga nak menguruskan nanti, merancang untuk masa depan tu. Betul kan, bila kita nak berpoligami dalam Islam tak salah. Okey, tak salah kan. Jadi bila kita pandai berpoligami, kita kena pandailah mengurus harta. Okey. Kan tanggungjawab besar sebab tu dalam Islam kalau risau tak berlaku adil, sepatutnya satu saja. Kan, kalau dah risau, ini memang sampai kalau tak betul boleh terinaya. Jadi sebab tu kalau contoh kita ada, tak kira lah ada 2, 3, 4 isteri. Okey. Masa hidup ni kita patutnya urus sebab sepatutnya pun dalam Islam perlu setiap isteri ni perlu ada tempat tinggal yang berasingan. Sepatutnya lah Okay, saya tak nak kupas lebih lanjut lah. Maksudnya tempat tinggal tu perlu berasingan. Jadi contoh isteri pertama ada rumah. Okay, dengan suami ni. Sebab ada je kes sekarang duduk depan-depan, ada je poligami harmoni. Okay, ini rumah isteri pertama, ini rumah isteri kedua, ini rumah isteri ketiga contoh kan. Senang-senang nak beli rumah. Dekat-dekat kan. Jadi urus teruslah. Rumah isteri pertama hibahkan kepada isteri pertama. Rumah isteri kedua hibahkan kepada isteri kedua. Ini contoh lah. Contoh kaedah pembahagian mengikut hasrat kita. Sebab kita kena faham, kalau kita tak buat planning yang macam tu, bila berlaku kematian, rumah isteri pertama, isteri kedua ada hak. Rumah isteri kedua, isteri pertama ada hak. Itu lagi complicated lah. Ya, sebab tu dalam Islam sebenarnya ada kaedah dalam nak mengurus harta supaya waris-waris tu lebih mudah. Sebab kita dah tahu hak faraid masing-masing. Kalau memang boleh bertolak ansur dengan baik selepas berlaku kematian kepada suami tadi, okey. Maksudnya isteri kedua tahu, okey tak apalah, saya lepaskan hak daripada rumah isteri pertama abang. Contoh. Selalunya mesti tak okey punya. Mesti tak okey. Jadi kita nak bagi okey ni kena rancang daripada awal lah. Ini pesanan buat suami-suami yang berpoligami dekat luar sana. Kalau diorang tak tahu mana nak mula, dekat mana macam mana nak uruskan harta, sementara kita masih hidup ni, macam mana Puan Aisyah? Okey. Kalau kepada suami-suami yang pandai berpoligami kan, bagus. Itu bukanlah maksudnya mesti ada sebab kenapa Allah takdirkan anda berkahwin lebih daripada satu, tapi anda kena bijak juga dalam mengurus harta yang telah dianugerahkan oleh Allah. Pastikan semua isteri-isteri anda dan setiap keluarga, anak-anak anda daripada semua perkahwinan terpelihara dengan baik dengan mengurus harta daripada sekarang. Kalau anda rasa perlukan bantuan untuk konsultasi, anda boleh DM ataupun PM Pusaka, kami sedia bantu anda. DM Pusaka, harmoni masa hidup, harmoni masa tak ada.